Penjara itu sepatutnya dijadikan tempat mendidik banduan, bukannya tempat nak lepaskan kemarahan pegawai-pegawai penjara. Sekarang dah ada kes pegawai penjara pukul banduan sampai mati. Lebih tragis, semua kejadian ini dirakam oleh CCTV. Pegawai pun dah jadi pembunuh. Ish. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Polis menjalankan siasatan dakwaan kes puluhan banduan di penjara Taiping dipukul dan dibelasah hingga menyebabkan seorang daripadanya maut 17 Januari lalu. Setakat ini 82 individu termasuk 2 pegawai penjara sudah dirakam keterangan. Baki 80 lagi adalah banduan dan tahanan. Pada 17 Januari 2025 sekitar jam 3.30 petang, satu operasi pemindahan banduan dari Dewan B ke Blok E dijalankan di penjara Taiping, Perak melibatkan lebih 100 penghuni penjara dan kira-kira 60 pegawai penjara yang dilengkapi perisai, belantan serta peralatan kawalan rusuhan. Ketika operasi itu berlangsung, berlaku ketegangan antara pihak penjara dan sekumpulan banduan yang didakwa enggan berpindah ke blok baharu kerana mendakwa kemudahan di situ tidak sesuai untuk diduduki. Dalam kekecohan tersebut, beberapa banduan mendakwa mereka dipukul oleh pegawai penjara. Salah seorang yang berada di lokasi ketika kejadian ialah Gan Ching Eng, 62 tahun, yang ketika itu merupakan tahanan reman berkaitan kes dadah. Jabatan Penjara mengesahkan berlaku kejadian provokasi di penjara Taiping 17 Januari lalu yang menyebabkan kematian seorang banduan. Gan Ching Eng merupakan antara banduan yang dipercayai mengalami kecederaan serius semasa operasi pemindahan berkenaan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa pegawai penjara bertindak agresif terhadap banduan dengan penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan operasi. Ketika kejadian berlaku, Gan dilaporkan mengalami kecederaan akibat hentakan kuat pada bahagian badan. Walaupun berada dalam keadaan cedera, dia masih berada di dalam kawasan penjara dan tidak terus dihantar mendapatkan rawatan kecemasan. Beberapa saksi yang kemudian memberi keterangan kepada Suhakam mendakwa ramai banduan mengalami kecederaan selepas operasi pemindahan tersebut. Namun keadaan sebenar di dalam penjara ketika itu hanya mula diketahui selepas siasatan dijalankan beberapa bulan kemudian. Pada sebelah petang hari yang sama, keadaan Gan dilaporkan semakin merosot. Menurut keluarganya, pihak penjara menghubungi mereka sekitar jam 6 petang dan memaklumkan bahawa Gan telah dihantar ke unit kecemasan Hospital Taiping selepas mengalami kesukaran bernafas. Gan akhirnya gagal diselamatkan dan disahkan meninggal dunia pada hari yang sama. Kematian tersebut menimbulkan pelbagai persoalan selepas laporan bedah siasat dikeluarkan oleh Hospital Taiping. Keputusan awal mendapati terdapat kecederaan serius pada bahagian abdomen akibat hentakan objek tumpul. Penemuan itu bercanggah dengan tangkapan awal bahawa dia hanya mengalami masalah pernafasan sebelum meninggal dunia. By the day we received the message, they didn't tell us the truth. We only, it was told like, my dad got bernafasan susah. Then actually, after we bought postmortem, they only show us is blunt trauma to abdominal. He had the history of heart attack, diabetes, and high cholesterol and high pressure. But this one, is not the cause of death. Yeah. Pemangku Ketua Polis Perak ketika itu Deputi Komisioner Zulkifli Sariat berkata, polis telah merakam keterangan 2 pegawai penjara Taiping serta kira-kira 80 banduan bagi membantu siasatan. Beliau menjelaskan bahawa tiada tangkapan dibuat pada peringkat awal kerana siasatan masih berjalan. Tangkapan belum lagi. Ya, tadi rakaman keterangan. Ya, keterangan oleh banduan dan juga pegawai penjara yang terlibat lah. Ketika siasatan polis sedang berjalan, keluarga mangsa tampil ke hadapan penjara Taiping bagi menuntut keadilan. Mereka merayu agar pihak berkuasa menjalankan siasatan secara telus dan tidak melindungi mana-mana pihak yang terlibat. Ahli keluarga menegaskan bahawa Gan masih berstatus tahanan reman dan belum disabitkan dengan sebarang kesalahan. Oleh itu, mereka berpendapat dia berhak dilindungi ketika berada dalam tahanan kerajaan. Terdapat kekerasan melampau, kelewatan rawatan dan kecuaian petugas penjara menyumbang kepada kematian tahanan Gan Ching Eng dalam penjara Taiping tahun lalu. Dapatan itu diputuskan hasil inkuiri awam Suhakam berhubung pelanggaran hak asasi manusia semasa dan selepas insiden pada 17 Januari 2025 di penjara Taiping.
Sepanjang prosiding Suhakam, banyak keterangan dan konspirasi jenayah mengejutkan didedahkan. Antaranya melibatkan Doktor Penjara Taiping, Tevin Navin SHV Vekrama yang bertanggungjawab memeriksa Gan sebelum mangsa dihantar ke hospital. Doktor tersebut dikritik kerana didakwa meninggalkan pesakit untuk bertemu pengarah penjara selama kira-kira 30 minit. Tempoh itu dianggap kritikal kerana keadaan Gan ketika itu semakin merosot. Rakaman CCTV yang dikemukakan kepada panel Suhakam menunjukkan terdapat percanggahan antara kenyataan doktor dan keadaan sebenar. Pada awalnya, doktor berkenaan mendakwa Gan dihantar ke hospital dalam tempoh 15 minit serta menafikan bertemu pengarah penjara. Namun rakaman dan keterangan saksi menunjukkan beliau berada di kafeteria bersama pengarah penjara dalam tempoh yang dipersoalkan. Pendedahan itu menimbulkan persoalan mengenai tahap kecuaian dalam pengendalian mangsa. Panel Suhakam turut mempertikaikan keputusan menggunakan van penjara untuk membawa Gan ke Hospital Taiping. Doktor berkenaan menjelaskan ambulans mengambil masa terlalu lama untuk tiba dan keputusan segera perlu dibuat. Namun persoalan timbul apabila van tersebut tidak mempunyai peralatan kecemasan perubatan yang mencukupi. Keadaan itu berkemungkinan menjejaskan peluang mangsa untuk menerima rawatan sewajarnya. Satu lagi isu yang dibangkitkan ialah kandungan surat rujukan perubatan kepada Hospital Taiping. Dalam dokumen tersebut, doktor menyatakan Gan mengalami kecederaan akibat terjatuh di dalam tandas. Namun dua banduan yang membawa mengiringi Gan ke pintu utama penjara menafikan pernah memberikan maklumat sedemikian. Percanggahan itu menimbulkan dakwaan bahawa terdapat cubaan mengelirukan punca sebenar kecederaan mangsa. Prosiding turut mendedahkan bahawa doktor penjara menggunakan alat pengimbas badan yang biasanya digunakan untuk mengesam barang larangan bagi memeriksa kecederaan seorang banduan. Tindakan itu dikritik hebat oleh peguam keluarga mangsa dan wakil majlis peguam. Mereka berhujah bahawa alat tersebut bukan peralatan perubatan yang sesuai untuk mengesan keratakan tulang atau kecederaan dalaman. Penggunaan alat berkenaan dianggap tidak memenuhi standard rawatan sewajarnya. Perkembangan paling penting muncul apabila pakar patologi forensik Hospital Raja Permaisuri Bainan Dr. Tan Lee Jia memberi keterangan di hadapan panel Suhakam. Beliau mengesahkan bahawa punca kematian Gan ialah kecederaan abdomen akibat hentakan objek tumpul. Menurutnya, mangsa mengalami 7 kecederaan berasingan pada bahagian belakang badan. Kecederaan tersebut menyebabkan organ dalaman pecah dan pendarahan serius dalam rongga abdomen. Dr. Tan menjelaskan bahawa Gan kehilangan kira-kira 1.4 liter darah sebelum meninggal dunia. Beliau menegaskan kecederaan yang ditemui tidak konsisten dengan kecederaan akibat jatuh atau dilakukan sendiri. Sebaliknya, corak kecederaan menunjukkan mangsa menerima hentakan kuat berulang kali daripada sumber luaran. Semua kecederaan ditemui pada bahagian belakang badan dan bukannya di kawasan hadapan. Menurut pakar forensik itu lagi, kekuatan hentakan tersebut menyebabkan tulang rusuk mangsa patah dan seterusnya merosakkan hati dan paru-paru. Corak kecederaan juga menunjukkan Gan mungkin berada di atas lantai atau bersandar pada permukaan keras ketika dipukul. Keterangan itu menjadi antara bukti paling penting dalam siasatan. Gambaran yang sebenar kita akan cuba keluarkan, tapi belum masa sekarang. Yang penjara, pegawai penjara 2, banduan 80. 80. Yang banduan dah ramailah diambil. Yang petugas penjara tu baru 2. Yang lain-lain tu masih dalam siasatan. Banyak report juga telah dibuat, tetapi kita akan angkat ke peringkat keamanan. InsyaAllah akan terkawal dan siasatan akan terus dijalankan. Selain itu, Ketua Pengarah Jabatan Penjara Abdul Aziz Abdul Razak menegaskan bahawa budaya keganasan bukan amalan jabatan tersebut. Beliau menyifatkan insiden yang berlaku sebagai tindakan terpencil oleh beberapa individu. Nama panel Suhakam menunjukkan rakaman CCTV yang memperlihatkan pegawai penjara bertindak agresif terhadap banduan. Abdul Aziz mengakui beliau kecewa dengan tindakan pegawai yang terlibat. Pada 19 Disember 2025, seorang pegawai penjara Radin Onir Victor, 25 tahun, didakwa di Mahkamah Majestik Taiping. Dia dituduh menyebabkan kematian Gan Ching Eng dengan mengetahui bahawa tindakannya mungkin menyebabkan kematian mangsa. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 304(B) Kanun Kesiasaan. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan. Mahkamah kemudian membenarkan Radin diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan 2 penjamin. Pasportnya turut diperintahkan diserahkan kepada mahkamah dan dia dilarang mengganggu saksi. Pada 25 Mei 2026, Suhakam mengumumkan dapatan siasatan awamnya yang merumuskan bahawa kematian Gan Ching Eng merupakan satu pencabulan hak asasi manusia yang serius. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen.
kita akan teliti sama ada isu ni akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara. Anak mangsa yang kini merupakan pelajar pergigian berkata, laporan Suhakam hanyalah permulaan kepada perjuangan keluarganya. Menurutnya, dia masih belum menemui ketenangan kerana hanya seorang individu didakwa setakat ini. Mereka berharap lebih ramai pihak yang bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan terhadap kematian bapanya. Apabila pegawai penjara dah jadi serupa penjenayah, maka tiada bezalah mereka. Memanglah banduan itu bersalah, tapi bukannya lesen untuk kau hentak diorang sampai KO. Bahana betul negara ini, ada penguatkuasa yang tiada akal fikiran. Semoga keluarga mangsa mendapat keadilan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih.